Tajuk, perbualan yang mengubah segalanya. Di sebuah lorong yang tenang pada waktu petang, seorang lelaki yang tidak dikenali sedang duduk mencangkung sambil berbual dengan seorang budak perempuan kecil. Wajah lelaki itu kelihatan tenang dan penuh dengan senyuman, manakala budak kecil itu memandangnya dengan penuh rasa ingin tahu. Lelaki itu tidak datang untuk menakutkan atau memarahi. Sebaliknya, dia bercakap dengan lembut dan bertanya, sama ada budak itu tahu di mana ibu bapanya berada. Budak kecil itu memberitahu bahawa dia sedang menunggu ibunya yang pergi membeli barang di kedai berhampiran. Sementara menunggu, lelaki itu menghiburkan budak tersebut dengan bercerita tentang kepentingan belajar, menghormati ibu bapa dan sentiasa berhati-hati apabila berada di luar rumah. Budak kecil itu mendengar dengan penuh perhatian sambil menganggukkan kepala. Tidak lama kemudian ibu budak itu tiba. Lelaki tersebut segera mengundurkan diri dan mengucapkan selamat petang. Sebelum berlalu pergi, ibu budak itu mengucapkan terima kasih atas keprihatinannya kerana menemani anaknya sementara menunggu. Sejak hari itu, budak perempuan tersebut sentiasa mengingati pesan-pesan baik yang pernah didengarinya. Dia belajar bahawa kebaikan boleh datang daripada sesiapa sahaja. Tetapi pada masa yang sama, kanak-kanak perlu sentiasa mengutamakan keselamatan dengan berada bersama ibu bapa atau penjaga dan tidak mengikut orang yang tidak dikenali. Pengajaran, sentiasa bersikap baik kepada orang lain. Namun kanak-kanak perlu berhati-hati dan mendapatkan bantuan daripada ibu bapa, penjaga atau orang dewasa yang dipercayai apabila berinteraksi dengan orang yang tidak dikenali.